Di kesempatan hari yang mulia ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam yang telah berjaya mengharumi bulan Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada semua umat Islam yang menyambutnya. Semoga pada tahun ini kita dapat bermaaf-maafan antara satu sama lain dan mendapat keberkatan daripada Ilahi. Selamat Hari Raya kepada semua umat Islam. Saya berharap Syawal kali ini lebih bermakna untuk kita menyambut dengan orang yang tersayang. Saya harap Syawal kali ini kita dapat sambut dengan kasih sayang, tawa dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Okey, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga hari-hari kita untuk Hari Raya nanti dipermudahkan dan selamat bergembira. Selamat Hari Raya maaf zahir batin diucapkan kepada semua warga media yang beragama Islam. Hati-hati di jalan raya dan semoga selamat kembali bertugas nanti. Saya, Yong Soo Hyong, Presiden Malaysian Press Institute ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Sempena kedatangan Syawal yang mulia ini, saya ingin mengucapkan salam kemaafan dan salam perpaduan kepada rakan-rakan saya, terutama pengamal media. Marilah kita terus meraihkan perbezaan dalam suasana yang penuh hormat dan kasih sayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.